Ketua Jurulatih Negeri Sembilan FC, Nizam Jamil enggan memanjangkan isu kelewatan pengadil, S. Logeswaran, meniupkan whistle untuk menamatkan perlawanan ketika menentang Johor Darul Tazim JDT di Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi, malam tadi. Kelewatan pengadil berkenaan menamatkan aksi sehingga melepasi tempoh masa tambahan 7 minit yang ditetapkan pegawai perlawanan, memberi ruang buat pemain JDT menjaringkan gol kemenangan. Pemain gantian JDT, Manuel Hidalgo, berjaya menanduk bola masuk ke dalam gawang tuan rumah pada minit ke-99. Penyokong skuad Hobin Jang Hobin turut tidak puas hati kerana percaya sekiranya Logeswaran meniupkan whistle pada masa ditetapkan kemungkinan perlawanan akan berkesudahan seri tanpa jaringan. Saya tak pegang whistle, saya tak pasti, mungkin masa berlainan, jam tangan masing-masing, tapi kita kena kekal positif. Bukan isu 9 minit, 10 minit, isunya kita kena kekal fokus, kita tak boleh kawal pengadil, tak boleh kawal suasana. Paling penting cara kita bermain, bagaimana kita nak mengawal pergerakan lawan dan kekalkan fokus perlawanan, itu isunya. Bagi saya, kita kena belajar perkara ini, walaupun agak terkilan dengan keputusan malam tadi, tapi kita dapat mempelajari sesuatu daripada JDT, itu baik untuk pemain dan pasukan, kata Nizam selepas perlawanan. Dalam pada itu, Nizam berpuas hati dengan komitmen anak buahnya apabila berjaya melaksanakan tugas masing-masing sehingga menyukarkan skuad Harimau Selatan menjaringkan gol dalam tempoh perlawanan sebenar. Dari segi komitmen pemain, saya gembira. Mereka telah memberikan persembahan terbaik dan hampir berjaya mengikat JDT. Tetapi disebabkan kualiti tinggi yang ada pada pasukan lawan, dengan barisan pemain tempatan dan import yang mereka ada, membolehkan kelebihan itu akhirnya memihak kepada JDT. Kelemahan kita kerana tidak dapat mengawal dan menguruskan pergerakan pemain lawan sehingga ke penghujung permainan. Ini kali kedua kita berdepan situasi pihak lawan menjaringkan gol pada hujung permainan, kali pertama ketika bertemu Terengganu FC, di sini, sebelum ini. Kita perlu ambil iktibar daripadanya, tegasnya. Ingin berbelanja aksesoris, jersey, dari Johor Darul Takzim JDT, silahkan belanja di bawah deskripsi video. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.